Suami saya sudah melapaskan pada saya asyik layan handphone je, baik tak payah kahwin. Saya was-was, adakah telah jatuh talak? Tengok. Dia ni kuat main handphone. Tu kau puang. Lewat. Nak? Kau suruh mari dengar. Rela duduk main handphone tu. Orang boleh ilmu fiqh, boleh ilmu hadis, boleh ilmu macam-macam. Dia duduk layan handphone dia. Murah. Nampak tak? Dibeli. Padahal duk layan hak tu je. Hak joget. Hak neting nak. Hak jatuh dalam air, hak cabut keluar dalam macam-macam peseng ni. Aku duk tengok dengan aku tengok. Maka suami dia pun kata, mu ni padahal duk main telefon je, baik tak usah kahwin gini. Dia pun jadi was-was. Okey, jatuh ke dok talak. Perkataan begitu tak jatuh talak. Dengar baik-baik orang faham. Cerai ini dia mesti satulah lapah yang sangat kuat. Kerana apa? Kerana ikatan kahwin itu sangat kuat. Perempuan orang mana? Orang Pekan. Laki-laki orang mana? Gambang. Diikat dengan kuat. Lagu mana? 2 orang saksi, seorang juru nikah dan ijab dan qabul. Lapas-lapas yang barang-barang ringan-ringan tak sah nikah. Aku nikahkan akan dikau, wahai hitam bin hijau, dengan kelabu asap binti oren sikit-sikit. Mas kahwinnya RM80 tunai. Kan kuat tu. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah. Itu panggil akdu nikah qawiyun. Ikatan kuat dalam pernikahan. Jadi bila kuat kita ikat tali, nak buka mesti kuat juga, baru tercabut. Kalau ringan-ringan tarik, buka slow-slow, tak tercabut. Kerana itu lapah niat cerai, lapah yang sangat kuat. Dengar baik-baik. 3 contoh saya beri lapah yang betul-betul kuat. Aku telah ceraikan akan kamu. Itu sangat kuat. Yang kedua, aku telah mentalakkan akan kamu. Nampak? Yang ketiga, aku telah berpisah dengan kamu daripada pernikahan. 3 lapah ni jatuh talak. Faham lagi? Bak ramai orang tak faham. Kerana itulah pejabat agama ijtihad, maka kena datang daftar di mahkamah syariah, kena qadi dengar dan sebagainya. Dulu tak ada mahkamah syariah, dulu tak ada pejabat agama baru dalam hadis. Betul tak? Dulu semua orang pandai hukum. Mereka jatuh talak di rumah memang jatuh sungguh. Mereka rojak memang jadi sungguh. Kita ni banyak tak reti apa. Contoh kata bak nikah, bak basuh kecing tak reti. Betul tak? Ada yang cerai tak jatuh, kata jatuh. Ada yang cerai jatuh, kata tak jatuh. Jadi hukum bertukar habis dah. Jadi kerana itu disahkan oleh orang alim di mahkamah syariah. Qadi dengar, hakim dengar, oh tak jatuh kalau begitu. Tu cara dia. Oh kalau begini sudah jatuh. Faham? Tu tujuan. Banyak orang tak jatuh, dia kata jatuh. Hari itu dalam Facebook. Dia kata siap mana-mana laki-laki yang mengaku bujang jatuh talak. Habis orang share, beribu orang share. Haram kata lagu tu. Itu fatwa yang salah. Kerana kata bujang tidak jatuh talak. Bukan lapah talak soreh. Faham? Yang jatuh, aku telah menceraikan kamu. Baru jatuh. Kalau aku telah mencerai saja, tak ada kamu. Maf'ul bih tak ada. Tak jatuh. Aku telah cerai, tak jatuh. Aku cerai aku, lagi tak jatuh. Kau cerai kau, aku cerai aku. Kau pun cerai, aku pun cerai. Tak jatuh. Aku cerai. Tak jatuh juga. Kau lah yang cerai, tak jatuh juga. Kau dan aku akan cerai, tak jatuh. Aku akan ceraikan kamu, tak jatuh. Bila-bila kita akan bercerai, lagi tak jatuh. Esok lusa kita bercerai, tak jatuh. Kita akan bercerai, tak jatuh. Aku ceraikan, tak jatuh. Aku telah ceraikan akan kamu, jatuh. Faham? Bujang tak jatuh. Kerana mengaku bujang tu bukan lapah cerai. Orang laki-laki memang mengaku bujang. Kalau jumpa janda comel loteng, mengaku bujang ke tak? Kalau mu nak ke dia, jangan pelawak dalam sejik. Ngaku bujang tak? Ada tak? Tebeng duduk depan tu. Apa hang? Bawa laki-laki dia nak mengorak janda tu tak? Janda kata abang ni orang kata nikah dah betul ke tak?
Saya bujang lagi. Bujang lagi tak jatuh. Ingat dah? Ada lagi share mengarut abang. Habis punah habis rumah tangga orang. Tak jatuh. Faham?